Ini macam boleh angkat ni. Itu suruh dari tepi. Dia. Ada. Boleh tak yo? Kepala ni tu. Ada. Jangan amalkan Jangan amalkan dah. Alright guys. Assalamualaikum. Selamat petang. Pagi laluan. Semoga korang semua di luar, di rumah sihat sejahtera. Busy sikit hari ni. So, kita bertemu lagi di video terbaru Celoreh Bomba. Petang ni lah kami terima panggilan kecemasan Imas ular. Dengan cerita ular tu ada dekat aircon dalam rumah lah. Rumah ke bilik tak tahu lah, tak pasti. So, yang bertugas hari ni ada Abang Des kita. Dia sedang menikmati angin di luar sana. Macam naik roller coaster lah. Boji. Okey. Gantung kepala. Gantung. Dengan lama tak ni. Berkumandang. Berkumandang lah. Macam Azan juga. Jadi guys, kalau korang dengar bising-bising sikit, biasalah dalam citra angin kan. Kenal lah? Ya. Ke ramai dah lupa, tak kenal lah? Gambar ni ya? Oh, kenal lagi? Gambar ni? Kamera ke? Kamera? Okay, lama tak tengok kamera ni. Bersama dengan semua kenal lah. Ya. Oh, sihat tu. Ini berpeluang nak jentera guys. Siapa awak? 11 tahun tak naik. Setelah berapa tahun? 11 tahun tak naik jentera. Tahun tak naik jentera. Okey. Selamat tengah hari semua. Jom kita pergi tis ular. Jom saksikan. Wow. Sebelah siapa sebelah? Main bola. Main bola? Wow. Yo pun sama ramai betul tanya yo. Ini bola nanti. Ini kita akan dapat tengok Iyo bermanja dengan ular lagi. Iyo tahu memang jarang dapat tengok dekat Celoreh Bomba. Ramai yang kan. Iyo dengan sukan, ini dengan magic dia. So jangan lupa guys, subscribe and watching of the end. Of the end. Sampai habis. Macam ni ragam kita orang. Semua rindu dia orang ni. Kan, tapi hari ni Ijat bawa dia orang ke video yang terbaru Celoreh Bomba. Harap hari ni kita dapat selesaikan kes kita dengan dipermudahkan. So in charge kita di hadapan sana itu dia. Urusan tugasan kita hari ni berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya sebenarnya lama dah tak cakap dengan driver kita ni. Dia macam sombong lah. Saya nak senang-senang bagi komen. Okey lah. Okey, mana depan. Pemandu kita, Cik Boji kita. So guys, pada korang yang duduk dekat area Unit 10, kau boleh datang lah kat kedai Cik Boji kita. Dia ada meniaga kebab guys, kebab. Kalau korang yang dekat Unit 10 tu, kau boleh datang lah. Okey. Jangan lupa sebut nama Celoreh Bomba. Nanti dapat free. Nanti dapat diskaun lah. Tapi kena tanya lah dengan owner tu. 10 dapat diskaun 1. Apa dia? 10. Beli 10 dapat diskaun 1. Yang malah support. So guys, gelak-gelak juga. Sekarang ni kita akan ke lokasi menangkap ular. So let's go guys. Ada lagi dah kan dia? Hi guys. See you. Yang lama. Lama tak nyanyi dah. Balik. Tu. Habis tu. Habis tu. Oh, demo. Habis tu. Okay, come on guys. Oh, dalam tu. Okay, jom. Okey guys. Lebih lagi tahu injil tu. Apa ni? Injil tu. Jom. Let's go. Kat belakang bang. Aircon ni tak dipakai dah. Aircon ni tak dipakai, dah. Sini. Betul kat situ. Dia kat belakang bang. Macam nampak kat sini. Sini bang kan? Betul. Apa tu aircon? Kau nampak? Ready tadi. Tu sekali. Dalam depan ya.
Tak boleh lah. Takut dia masuk Lepas dalam. sikit yang untuk wayar ikon. Host dia. Dia masih ikut host. Dia kata dia lalu ikut host tu. Sebab dia ada lubang. Dia angkat ni. Ya, try. Dia macam boleh angkat ni. Itu macam roller tadi. Dia. Ada tak? Boleh buka ke? Kepala dia tu. Ada. Tak, cuma nak pasti aku nak pijak ni boleh? Boleh. Oh situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu lah. Oh, pijak ada. Ada? Dah ada hilang. Goyang. Siapa luan? Tahu? Ready ya? Okey. Ada ni. Oh, yang ada. Ready. Ni kena buka ni. Plus. Tidak boleh. Tu. Ular daun ni. Roll down. Ular down. Ular biasa lah. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Mana mau lari ya? Tu. Boleh. Nanti kita tengok dekat Google. Lapar ni. Bagi potong dah. Potong. Abang nak makan apa? Kerak. Bukan dah lalu. Okay. Selesai guys. Guys, alhamdulillah selesai. Jambu okey lagi. Jom ular bersama dengan baliah kita. You tak cium dari ular. Dia baru nak cium ular tadi. Ayo. Mantap yo. Oh, selamat. Dia rasa sejuk kot aircon tadi kan. Tapi aircon rosak. Okay, kita akan lepaskan ular ni lah. Jom. Kita akan lepaskan. Yeay, bye bye. Ingat ke aku pula. Pergi. Bye bye. Bye. Jangan nakal-nakal. Saya bomba. Hai guys, alhamdulillah selesai kita melepaskan ular jadi alhamdulillah dah selamat jumpa geng-geng baru dalam tu. Untuk pengetahuan korang, ular yang kita orang tangkap tadi sejenis ular kalau tak silap dalam bahasa Melayu dia ular sawa burung lah. Betul, sawa burung. Dan nama glamour dia ular terbang. Dia bukan terbang ada sebab dia ada sayap, bukan guys. Tapi sebabkan dia boleh melompat. Dia boleh melompatkan diri dia dari pokok ke pokok lain, dari jarak yang jauh. Sebab tu orang panggil dia ular terbang. Tu tumpai lah. Tu bukan tumpai, tu upai. Bukan tumpai, tu upai tau. Tumpai. Ular ni memang famous lah, selalu masuk rumah orang. So kalau korang nampak jenis ular macam tu dekat rumah, jangan takut, jangan panik. Kalau boleh handle, kalau awak dah cam betul-betul ular jenis tak berbahaya, guna kayu halau gitu je. Ambil penyapu halau macam tu je kan. So mudah je. Tapi kalau tak yakin, tak pasti ular apa, jangan buat sendirilah. Kena juga call bomber untuk datang selesaikan masalah. So guys, gua-gua je. Kita pun nak balik ke balai. Jauh, ramai nak dengar demo nyanyi. Satu lagu. Mana boleh tau. Tak ada lagu ni tau. Tak suruh yo dah malu. Lagu yang demo nyanyi tadi. Mak ni, waktu puncak ni tengah hari ni perut lapar. Perut kawin yang nyanyi. Oh, yang bunyi. Perut yang bunyi. Kalau kau nak calorie member yang macam dulu memang tak ada dah. Nyanyi gua dah tak ada dah. So balik kes pergi kes je. Sekarang dah nyanyi. Boleh dah tu. Sikit pun boleh dah. Sikit pun boleh. Tahu aku. Jangan macam mana teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok channel member. Gurau-gurau je. Kalau ada terkasar bahasa minta maaf. Gurau je betul. So jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. have a nice day. Goodbye.